Ada yang tak nak simpan emas sebab takut kena bayar zakat. Tuan-puan, saya nak kongsikan hadis berkenaan zakat emas yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, kamu tidak wajib berzakat emas sehinggalah kamu memiliki 20 dinar. Maka apabila kamu memiliki 20 dinar dan telah cukup haulnya, bagi kamu zakatnya sebanyak setengah dinar. Jadi hadis ini digunakan sebagai rujukan para ulama untuk membuat pengiraan pembayaran zakat. Macam mana pengiraan dia? 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram. Manakala 20 dinar bersamaan dengan 85 gram. Dan zakat adalah setengah dinar bila kita cukup 20 dinar. Jadi kadar zakat emas ialah 2.5%. Bila tuan-puan dah ada simpanan melebihi 85 gram emas ataupun 20 dinar yang dah disimpan dalam masa 1 tahun, tuan-puan wajib bayar zakat sebanyak 2.5% dari nilai semasa emas tuan-puan. Contoh pengiraan, jika emas yang disimpan bernilai 38,000 lebih kurang ikut kadar nilai semasa, maka jumlah zakat yang perlu dibayar adalah seperti berikut, iaitu 38,000 kalikan dengan 2.5% sebanyak RM950 setahun. Bukan emas fizikal saja yang dikenakan zakat, malah emas dalam akaun JAP, emas digital dan juga semua bentuk jenis emas. Semuanya wajib untuk kita bayar zakat mengikut syarat yang telah ditetapkan. Jadi tuan-puan, kalau dah faham tentang isu zakat, tak perlu nak rusing untuk simpanan emas tuan-puan. Boleh mulakan je akaun emas simpanan tuan-puan dengan klik bet biru di bawah ataupun DM saya untuk saya bantu tuan-puan mulakan simpanan emas hari ini.